Macam ni. Tak boleh pegang guys rambut dia kalau dia dah set. Pegang sikit lah. Dia buat sendiri tau. Dia tak ada make up artist. Boleh ni. Macam. Selit sikit je. Dia suruh tarik sikit daripada mata awak. Rambut tak boleh pegang babe. Kan betul? Janganlah. Tahulah itu perasaannya. Lelaki orang pegang rambut dia. Sama macam perasaan dia perempuan kena pegang oning dia. Faham? Terima kasih kerana memahami. Macam tu ke korang? Pasal apa dari kepala? Aduh, dia keluar masuk keluar. Sekarang pula saya tengok terjuntai-juntai tepi tu. Tolak rambut balon. Macam ni. Tarik rambut. Kita ada celery juice. Walaupun tangan Kak Long adalah tangan kedua yang paling pantas selepas baby, tapi saya boleh elak tangan dia. Nampak? Cuba buat. Sebab apa? Sebab apa dia kat awang? Saya tak payah bagi tahu jawapan tu. Dia dah tahu. Saya hafal lah. Okey korang. Kata saya Mira tak? Apa soalan tu? Laka. Kak Mira cover lagu. Duet lah dik. Sold out kita nyanyi. Orang suruh kita beli. Tak ada Dia suruh Fatah memang suka minum ginger kan. Kalau Kau cakap bahasa apa ni? Take two. Astaghfirullahaladzim. Saya Kalau awak ni Kalau awak kat luar awak suka minum ginger kan. Bahasa alien tu kata. Lepas tu dulu diam. Kenapa? Terus minum. Ya. Mana rasa sedap. Korang kena beli T3 kot. Turmeric juice. Tarik rambut. Tak ada best tak kahwin. Hush. Soalan tu memang kita tunggu dari tadi. Best tak kahwin Betul. Dia tanya awak. Saya kena tanya awak. Best tak kahwin. Okay, Alhamdulillah best. Best lah. Best lah. Apa yang best? Janganlah keluar frame. Apa yang best pasal kahwin? Dia dah blushing. Korang jangan bukan saya yang tanya, diorang yang tanya. Saya just baca balik soalan tu. Dia malu. Best tak kahwin. Hush. Menerusi perkongsian seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Swissman, Amira dilihat sedang kusyuk menunaikan solat di sebuah permis makanan. Manakala Fatah pula duduk di atas kerusi selepas dipercayai selepas menunaikan fardu wajib tersebut. Pengajaran untuk kita yang melancong. Walaupun dimanapun berada, tiada alasan untuk tinggalkan solat. Cinta sampai ke syurga, insya-Allah, tulis individu tersebut yang dipercayai ejen pelancongan. Perkongsian berkenaan menerima pelbagai reaksi positif daripada warganet yang rata-rata memuji sikap pasangan itu kena tetap mendahulukan tanggungjawab kepada Allah walaupun sedang bercuti di luar negara. Ada juga yang kagum melihat kemesraan mereka yang sederhana dan penuh rasa hormat. Termasuk tidak berpegang tangan ketika berjalan dipercayai kena ingin menjaga wuduk. Berjalan berdua pun tidak berpegang tangan, mungkin sebab menjaga wuduk. Saya pun rasa segan dengan diri sendiri bila tengok mereka, Masya Allah, patutlah ramai kawan-kawan Amira cakap dia tak pernah tinggal solat. Mungkin mereka tak pegang tangan sebab jaga wuduk. Mahal betul cinta mereka ni. Komen beberapa netizen. Malah ada yang menyifatkan pasangan tersebut sebagai contoh terbaik buat selebriti lain yang menunjukkan bahawa populariti bukan alasan untuk melupakan kewajiban agama. Alhamdulillah, orang baik memang tak perlu tunjuk. Orang sekeliling pun gembira nak kongsikan kebaikan mereka. Fatah dan Amira tunjuk contoh yang baik, menjaga solat di mana sahaja. Paling saya suka Amira sentiasa menjaga pakaian, komen seorang netizen.
Bukan, saya tengah record awak pergi. Cepat B. Melompat pula. B, cepat B. B cepat B, main lompat-lompat B. Main, cepat. B, cepat B. Cepatlah B. Acah, kita. Cepat Acah. Tak, bunda tu boleh bawa acah ke? Boleh. Boleh. Cepat Acah. Mana? Cepat Acah. Cepatlah. Biasanya boleh petik buah. Buat apple. Kak Dolly, acah boleh. Oh, kena nama aku. Kak, kanak-kanak riang. Awak, semalam awak dah surprise saya. Apa bagi saya awak? Tak payah tipu. Dia B. Patah dah boleh expose dia panggil saya apa. Sebelum ni dia panggil saya awak. Benda dah halal. Dia dah halal, tak apa. B, semalam kan awak dah surprise saya kan? Saya ingat surprise birthday cake tu sekali je dengan kawan-kawan tu je. Rupanya ada lagi. Why sweet Sweet.